Okey, ini mungkin video tak akhir lah untuk submit ya. So yang ni kita akan submit dekat TikTok. Saya akan tunjukkan dekat TikTok ya. Sebab dalam Content Creator Club tu, syarat dia yang dekat bahagian short video ni, dia boleh antara IG ataupun TikTok sahaja 2 kali sebulan, 2 video sebulan. Nak buat sekali jalan pun boleh. Okey, so sekarang ni kita pergi pada profile kita. Kita nak tahu kita punya profile link apa dia. Okey, tekan bagi profile sebelah kanan bawah ni, kemudian link copy yang ni, copy link. Okey, tekan button share, kemudian tekan button copy link. Okey, so saya dah save kat dalam ni. Saya punya profile MXB ya, MXB TikTok saya yang ni dia. So saya dah save siap-siap. Kemudian video. Okey, now kita nak buat video. So just klik button tambah video, kemudian klik button sebelah gallery, untuk gallery tu, kemudian cari video yang 14 seconds tadi. Alright, tekan next. Okay, next, kemudian add description tu, copy balik semula. Yang kita dah siap template ni. Okay, copy je sampai dekat dia punya hashtag tu. Tak payah copy lah link Shopee video tu ya. Okay, kemudian tekan paste. Okay, dan tak payah pening kepala, dah ada link kat situ. Okey dah, post je terus, post video, tak payah pening kepala. Okey, see, video kita dah masuk. So tekan balik kat profile, tengok video kita. Okey, ini baru post tadi lah, kosong view kan. Okey, it's okay. Kemudian tekan 3 dot ni tadi, ambil link dia, copy link. Okey, tekan 3 dot, copy link, masuk balik kat note, simpan je kat situ. Okay, now kita dah ready untuk submit di Shopee. So hari ni ialah 15 hari bulan Jun. So memang big campaign lah hari ni. Okay, submit now Okay, submit now. Submit another response. Affiliate ID. Baik, pergi dekat sini, affiliate ID, paste sama saja. Kemudian social media channel, MXB tadi, TikTok, kita punya TikTok video, kemudian submit ni. Okey, link TikTok, kemudian posting video TikTok tadi, copy kat bawah dia. Okey, ni ya, video TikTok tadi yang saya dah ambil siap-siap. Kemudian Shopee URL macam biasa juga yang tu. Okey, kemudian yang ini NA, not applicable, term and condition, tick, submit. Okey, itu saja. Selamat mencuba, insyaAllah.